Seolah beban itu disalahkan kepada kerajaan Jia Aris, kerajaan yang gagal. Saya telah membawa yang bawa menteri ke Sinumin pada masa tahun lalu. Dan pada 7 Februari baru ini saya adakan lagi dialog menerangkan apakah masalah Jalan Pen Borneo ini. Yang saya dapat mengikut dari penerangan yang kita dapat adalah koordinasi. Sebanyak 2 kali lawatan menteri dan juga Majelis Penerangan isu Pen Borneo ini, 2 kali konsultan reka bentuk tidak datang. Dikatakan reka bentuk ada yang sudah 2 tahun tidak siap-siap. Bagaimana kontraktor ataupun kementerian boleh menyelesaikan kalau reka bentuk tidak selesai? Ada juga yang ubah reka bentuk beberapa kali dan tidak selesai-selesai. Ini yang rakyat kena faham. Saya memihak kepada rakyat, Datuk Speaker. Walaupun rakyat katakan saya menyokong kontraktor, sama ada kontraktor ataupun konsultan, saya bertanggungjawab kepada rakyat saya. Kalau boleh, jalan ini siap besok. Jalan daripada Beaufort ke Sinumin, WP 1 dan 2. Kalau boleh besok siap, Datuk Speaker. Untuk menyenangkan rakyat saya. Jadi mungkin yang berhormat menteri. Datuk Speaker menyentuh soal sumber bekalan elektrik di kawasan saya. Memandangkan kawasan yang saya wakili ini berada jauh terpisah dari tanah besar. Saya ingin bertanya kepada kementerian yang bertanggungjawab berkenaan dengan perancangan untuk jangka pendek dan juga jangka masa panjang untuk kawasan ini, kerana Pulau Banggi seringkali mengalami bekalan elektrik terputus. Terima kasih Menteri yang jawapan yang manis dan sedap. Tadi saya memang dalam 5 tahun yang dulu saya pun dengar yang jawapan begitu. Sampai hari ini 50 tan punya lori selalu limpas sanakan jalan raya dari checkpoint pergi Kom-Kom. Sampai hari ini pun dia dapat satu jalan yang bagus untuk sanakan ini. Ada apa-apa aksiden terus sumpat di sana 3 jam 4 jam sampai setengah malam pun ada. Saya rasanya kamu pun dapat telefon dari lain-lain orang aduan tentang ini. Sampai hari ini saya tidak kira dia Kopinako kah, PKM kah, atau yang Campbell Light kah. Saya tidak kira. Saya tidak kira berapa juta, berapa bilion kamu kasih itu kontraktor atau konsesi. Tapi standarkan ini sampai hari ini 47 dekat Buaya punya tempat masih belum ada satu kontraktor yang buat itu covered. Yang sekarang dekat mau putus sudah jalannya. Sampai hari ini 2 tahun sudah. Saya report dalam JKA. Bila kan kamu ada cadangan atau laksana satu kontraktor yang kasih selesai masalah ini. Walaupun satu jambatan merah sana, ada satu kontraktor sudah lantik, tapi dia cabut diri, tidak mau buat kerja itu. Ini yang cara-cara sekarang JKA disandarkan ini. Ini yang situasi disandarkan jalan raya. Walaupun sudah ada kontraktor, dia lari diri. Ada yang tak ada kontraktor di jalan yang rosak, yang teruk. Walaupun sekarang 47, sekarang mau hujan sudah. Soalan dia apa? Ya, saya mau tanya. Sekarang 47 itu tempat yang selalu banjir itu. Itu sebab JKKP henti itu kerja. Jadi itu kontraktor tak ada kualiti pak masalahnya. Saya rasa Menteri harap jawab ini soalan tentang ini situasi dengan sandakan jalan raya kah, kontraktor kah, kenapa henti kah, kenapa cabut diri kah, ini masalah sekarang saya. Silakan Menteri. Terima kasih Ahli yang berhormat Elopura. Saya sebenarnya ada melawat tapak pembinaan pembetung ataupun kalvert di Batu Tujuh yang menyebabkan banjir apabila hujan lebat. Pada lawatan saya pada bulan lepas, awal bulan lepas, saya dimaklumkan bahwa kerja-kerja boleh siap sehingga pada bulan Mei ini. Saya terkejut apabila mendengar kontraktor lari. Saya akan semak sama ada betul atau tidak kenyataan yang dikemukakan. InsyaAllah kita akan mengambil solusi terhadap perkara tersebut. Terus boleh tahu sudah, itu kontraktor memang nanti itu pakar semua sudah cabut. Saya akan tanya pada pengarah JKR dan jurutera daerah Sandakan. Mengangkat masalah rakyat di kawasan saya.
Namun begitu, dalam menggalas pencapaian, pihak kerajaan juga harus bertanggungjawab merakyatkan pembangunan. Semenjak sidang DUN yang lalu, saya telah berapa kali menyuarakan isu bekalan air bersih di kawasan saya, iaitu di Ulu Segama. Boltan elektrik rendah di kampung Wawasan. Akses jalan raya trafik bottleneck dan tidak selamat di Jalan Segama Tenganipah. Termasuklah sistem pengairan sungai sekitar Segama sudah outdated. Yang berpotensi dilanda banjir pada bila-bila masa sahaja. Malangnya sehingga hari ini belum ada satu pun yang selesai daripada masalah-masalah seperti yang saya katakan tadi. Saya memohon langkah pencegahan atau jangka masa pindik dilaksanakan oleh jabatan-jabatan yang berkenaan supaya masalah tersebut dapat diatasi.